Okey, cikgu pergi kepada soalan percubaan negeri Melaka. Kita tengok soalan. Darjah 7.1 dan 7.2 menunjukkan set P, Q dan R. So ada 3 set kat sini dengan keadaan set semester. So dia bagi set semester ketiga-tiga lah. Okey, wakilkan soalan ni. Dia minta kita wakilkan kawasan yang berlorek menggunakan simbol-simbol operasi set. Okey, guna simbol operasi set. Okey, first kali. Gambar darjah yang pertama ni nampak mudah nampak mudah belajar. So kalau cikgu lorek macam ni. Okey, maksudnya selain daripada P. Maksudnya kalau cikgu tulis P prime. P prime lorek kat sinilah, luar lah. Okey, termasuk R. Okey, so settle soalan ni. Kat sini dia bagi 2 markah bonus 1 markah kat sini, 1 markah untuk gabungan dia. So 2 markah. Sangat mudah. Okey, seterusnya kalau kawasan macam ni. Okey, kalau cikgu nak lorek belah dalam ni pelajar. Dalam ni. Cikgu akan lorek P bersilang dengan Q. Betul? P bersilang dengan Q dalam ni. Tapi kita nak lorek luar ni. Lorek luar mesti kita tambah prime. Maksudnya luar ni lah. Okey. Termasuk R. So union R. So soalan ni pun 2 markah juga. Dalam bracket 1 markah. Semua sekali 1 markah. So 2 markah. Sangat mudah belajar. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey, soalan B ni rajah 7.3 menunjukkan gambar rajah van yang tidak lengkap mewakili 40 orang murid. So, dia ada gambar rajah macam ni. Semua ni ialah 40 murid. Okey, ni point dia Okey, lepas tu ni just kita je lah. S tu sejarah, G tu geografi dan M tu matematik. Okey, untuk soalan set macam ni pelajar, kita first kali kita cari perkataan sahaja. Dia paling mudah macam tu, cari sahajalah. Okey, diberi bilangan murid yang meminati mata pelajaran geografi sahaja. Maksudnya geografi sahaja yang ni lah. Ni geo sahaja. Okey, adalah sama dengan bilangan murid yang meminati mata pelajaran matematik sahaja. Mat pun sahaja juga. Paling senang cikgu letak kat sini X lah. Cikgu letak X senang. Maksudnya geografi ni sama dengan matematik sahaja Okey, manakala bilangan murid yang meminati sejarah dan matematik. Mana sejarah? So sejarah dan mat. So kat sini lah, kat sini. Apa dia jadi besar ni? Okey, sejarah dan matematik kat sini adalah 2 kali ganda murid yang meminati geografi dan matematik. So geografi dan mat kat sini juga. Okey, so cikgu andaikan dia. Okey, andaikan Y lah, senang. Maksudnya sejarah dan matematik ni 8 tambah Y. Okey, sama dengan dia kata sejarah dan matematik ni 2 kali ganda geografi dan mat. Geografi dan mat yang ni. Maksudnya 2 kali ganda geografi dan mat. Maksudnya Y tambah 2 lah. Okey, so kita selesaikan seperti biasalah. 8 tambah Y. So yang ni expand 2Y tambah 4. So Y buat pergi Y. So 2Y. Yang ni buat pergi sebelah. Tolak Y. So dapat Y. 4 bawa pergi sebelah jadi tolak 4. 8 tolak 4. So akan dapat 4. So kat sini ialah 4 dah. 4 Okey, nyatakan bilangan murid yang meminati ketiga-tiga mata pelajaran. So kat sinilah Y. So Y ni kita dapat 4. Okey, so yang ni cikgu jawab untuk soalan A ni. Okey, so yang ni cikgu jawab untuk soalan B1 B1 Okey. Seterusnya. So yang ni 2 markah, maksudnya ada proses 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Okey, cikgu kira kat atas supaya senang kita rujuk gambar. Okey, murid yang meminati mata pelajaran matematik. So mat. Kat mana mat? Kat mana matematik? So matematik yang ni. Okey, so bilangan murid yang minat mat. So dekat sini kita dah dapat berapa kat sini? Tadi Y dia 4 Y dia 4. Okey, seterusnya kat sini dah dapat. Maksudnya kita tak dapat dua-dua ni lah.
Okey, bilangan pelajar keseluruhan pelajar 40 Maksudnya 9 tambah 5 tambah 4 tambah 2 tambah dengan 8 yang kita ada ni. So berapa ni? 9 tambah 5 14. 14 tambah 14 18 20. So 28. So 28 bermakna bilangan pelajar keseluruhan 40 Maksudnya 40 tolak dengan 28. So akan dapat 2 12 22. So 22 lah. Okey, 22. Sikit lagi. Dua apanya pelajar? 12 je ni, 12. Lepas tu dia kata 12 ni, dia kata 2 ni sama. Bermakna kat sini 6. Kat sini pun 6 juga ni. Okey, jadi mat kita tambah je lah semua ni. 8 tambah 4 tambah 2 tambah 6. So kita akan dapat 20. Okey, settle. Untuk matematik ni berapa markah ni? 2 markah juga. Okey, so settle. Kat sini 1 markah dan kat sini 1 markah. Okey, soalan nombor 3. Kita sambung soalan nombor 3. Rajah 3 menunjukkan gambar rajah van bagi set P, Q dan R diberi set semester. So, dia bagi set semester semua sekali ya. Senaraikan semua unsur bagi set P bersilang dengan Q bersilang dengan R. Yang bersilang 3-3 ni kat sini lah. Pelajar tahu automatik ni. Ni jawapan dia E lah. Okey, so mesti tulis dalam bentuk set lah. E. Okey, cikgu ada ruangan jawapan tapi cikgu jawab kat sini ya. Nak tunjuk pada pelajar. Okey, seterusnya kita tengok B, bukan B, A2, P bersilang dengan Q. Okey, biasa bersilang, cikgu akan minta pelajar list P ni. Selesaikan dalam bracket dulu. P ni apa? P. So, pelajar mesti list P. Okey, A, H, I, B, E, D, J. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bersilang dengan Q. So, Q kita ada apa? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, listkan I, B, E, F, K, C, L. So, apa maksud bersilang? Bersilang ni nombor yang sama. So, mana nombor sama? Dekat sini. Dekat sini yang sama I. Okey, yang sama lagi B. Okey, yang sama lagi E. So, ada 3 Kalau pelajar dah mahir, pelajar akan tengok P bersilang dengan Q kat sini lah. Okey. So, kita dapat P bersilang dengan Q. So, I, B, E. Tapi sekarang ni dah ada union. Union ni termasuk R prime. Apa maksud R prime? Yang bukan R. Okey. Yang bukan R dekat sini. So, yang bukan R. Jadi, yang bersilang ni, yang bukan R ni, cikgu kena list semua tau sepatutnya. Tapi dekat sini, cikgu nampak dekat sini lah. Yang cikgu nampak yang bukan R. Okey. So, R prime. R prime. Yang bukan R, cikgu list semua ni. Okey. So, A, H, I, B, K, C, L. Okey. Jadi, bila termasuk, pelajar kena list semua lah. Kena list semua. Okey, jadi jawapan dia cikgu listkan A. Okey, cikgu susun dia. Ada tak B? Ada B. C ada. Okey, lepas tu kita ada apa? E. Okey, lagi kita ada H. I. K, J, K. I, sekejap I. K, L. Alah. Okey, untuk mudahkan pelajar, pelajar listkan dia ni mengikut turutan. Nak mudah. Tapi tak ikut turutan pun dia tetap betul jawapan dia ni. Jawapan dia tetap betul. Okey. So, cikgu bagi markah dekat sini. Jawapan yang pertama ni 1 markah lah. Jawapan yang kedua ni sebab ada 2 penyelesaian dekat sini.
So dia akan dapat 2 markah kat sini. Ni 2 markah kalau betul. Kalau tak betul dia akan pergi cari kat sini. Okey, seterusnya cari bilangan Q prime. Apa maksud Q prime? Selain daripada Q lah. Okey, selain daripada Q, Q ni kat sini lah. Q ni. Okey, kalau bilangan Q prime. Maksudnya dia nak berapa bilangan dia yang bukan Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So jawapan dia ialah 6. So pelajar akan dapat 1 markah. Okey, settle soalan yang ketiga. Okay, soalan 12 diberi bahawa set semester. So kita ada set semester kat sini. Okey, set semester antara 15 hingga 25. X ialah integer lah. Okey, so antara 15 hingga 25. Biasanya cikgu akan minta pelajar listkan. So cikgu listkan So 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 25. So ni ialah set semester lah. Set semester. Okey. P ialah nombor perdana. P nombor perdana yang dalam ni lah. Okey. Q ialah gandaan 4. Dan R ialah hasil. Ialah nombor dengan keadaan hasil tambah 2 digit kurang dari 7. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Dia tanya apa? Soalan pertama, set P dengan set R. Okey, cikgu listkan. So, cikgu list kat bawah. So, patutnya kita jawab di ruang jawapan lah. So, P dulu. Okey, P ialah nombor perdana. Nombor perdana yang dalam ni, jangan buat nombor perdana start dengan 2. Yang ada dalam ni. So, nombor perdana kita ada 17. Lepas tu kita ada 19. Okey, 21 bukan sebab boleh bahagi 7, boleh bahagi 3, so 23. Okey, so kita ada 3 sahaja nombor perdana. Seterusnya R. Okey, pelajar R ni hasil tambah 2 digit kurang daripada 7. So kat sinilah 15. Kenapa 15? 1 tambah 5 baru 6. Okey. 1 tambah 6 dapat 7. So bukan nombor dia. Seterusnya sehinggalah 1 tambah dengan 9 dapat 10. Ini pun bukan, jadi 20 lah. 2 tambah 0, 2. 21, 22, 23, 24. 2 tambah 4, 6 kurang daripada 7, 25. Bukanlah. Okey, so settle. Untuk soalan yang pertama lah. Okey, seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Lukis gambar Rajah Van. Okey, yang mewakili ketiga-tiga set semester. So, cikgu kena listkan tiga-tiga Okey, so jawapan nombor 1 dah settle Jawapan nombor 2 pelajar listkan semula. Kita ada lagi satu Q. Q ialah gandaan bagi 4. So, gandaan bagi 4, sifar 4 lah. So, kita dapat 16. Okey. 20. So, 20, 24. So, ni gandaan bagi 4 lah. Okey, settle. Macam mana kita nak lukis gambar Rajah Van ni pelajar? Okey, first kali pelajar. Yang ni selalu cikgu pesan pada pelajar. Okey, make sure pelajar tengok ada tak tiga-tiga ni bersilang? Ada tak ketiga-tiga? So, tak ada. Tak ada. Tapi P dengan Q ada bersilang ni. Bersilang nombor apa ni? 23. P dengan Q ada. P dengan R ada. R dengan Q ada tak? Ada. 20 ada. 24 ada. So, kita kalau bersilang ada, bersilang tiga-tiga, cikgu minta pelajar buat lambang macam ni lah. Lambang Olimpik ni. Kalau tak ada bersilang, biasanya gambar Audi macam ni. Biasanya. Tengok pada soalan tengok pada soalan. So, cikgu buat lambang Audi lah. Okey, cikgu letak P kat sini. Okey, cikgu letak R. Dan cikgu letak Q kat sini.
Okey. Tulis dulu P bersilang dengan R. So kita ada 23 sahaja 23. Pelajar letak titik ke depan Titik tu menunjukkan unsur lah. So P kita ada 17. Kita ada 19. Make sure letak titik. Okey, seterusnya R dengan Q. Ada bersilang tak R dengan Q? So ada nombor apa? 24 dengan 20. Perasan tak pelajar? So 20, 24. Lukis besar sikit lah pelajar. So R balance dia ada berapa? 15, 21, 22. Okey, Q ada balance berapa? Q ada balance 16 lah. So 16. Okey, seterusnya kita buat set semester lah. Buat set semester Set semester. Okey pelajar, yang ni pelajar hati-hati kalau kita tengok listing dia tadi, list kat atas ni tadi. So kita kena check nombor 15 ada. Nombor 16 ada. Nombor 17 ada. 18 tak ada. So 18 ni duduk kat luar lah 18. Okey, seterusnya 19 ada, 20 ada, 21, 22, 23 tak ada kat sini. 23 mana 23 ada, 24 ada, 25 tak ada. So ni lah jawapan dia lah, gambar Rajah Van. Okey. Okey, settle gambar Rajah Van. Seterusnya pergi kepada soalan B. Okey, soalan B ni soalan set lah. Satu tinjauan dilakukan kepada 170 responden. Ni poin dia yang pertama lah. Tentang haiwan peliharaan kegemaran. Terdapat 3 jenis haiwan disenaraikan. Kita ada kucing, arnab dan ikan. Okey, so dekat sini dia dah bagi dah gambar rajah haiwan peliharaan. Dia bagi bilangan responden. Okey, diberi K itu ialah kucing lah. K ni kucing. A itu ialah arnab dan I ialah ikan. Menggunakan maklumat dekat sini, kita penuhkan jadual. Okey, cikgu kecilkan sikit pelajar Okey, first kali pelajar kita tengok. Cikgu suka tulis ketiga-tiga haiwan peliharaan ni. Ada berapa? 5. So ketiga-tiga mesti duduk tengah ni 5. Okey, lepas tu kita cari yang sahaja. Ikan sahaja. Mana ikan sahaja? Ni ikan sahaja. So ada 9. Pelajar potong Arnab sahaja ada 18. Arnab sahaja 18. Ada lagi tak sahaja? Tak ada. Tapi kita ada arnab dan ikan. So arnab dengan ikan. So kat sini ni ruangan dia kalau cikgu tonting arnab dan ikan ni. Okey, kat sini dah ada 5. Kat sini dia nak arnab dan ikan ada 30. Bermakna kat sini 25 lah. 25 pelajar. Okey, seterusnya kucing dan ikan. Kucing dengan ikan 24. So kalau kat sini 5, kat sini mesti 19. Clear, potongnya. So arnab ada berapa? Arnab ada 70. Arnab kat sinilah 70. So pelajar tekan kalkulator lah. 70 tolak dengan yang dah ada kat sini 25 tolak 5 tolak 18. So kita dapat berapa ni? 22. So 22 kat sini. Okey, seterusnya kucing kucing kat sini keseluruhan 114 Jadi 114 tolak nilai kat sinilah. 114 tolak dengan 19 tolak dengan 5 tolak dengan 22. Okey, so kita dapat 68. So 68. Okey, sekarang ni kita tengok dekat sini bilangan responden ada 170. So kalau kita tambah semua dapat tak 170? Okey, so cikgu tambah semualah. 68 tambah 19 tambah 5 tambah 22 tambah 18 tambah 25 tambah 9. So dapat berapa? 166. Responden 170. Jadi kat luar ni ada 4 orang lah yang tidak
memilih Ni sebenarnya jawapan untuk dua ni. Hitung bilangan responden yang tidak memilih sebarang haiwan. So ada berapa orang? Ada 4 orang. Okey, settle soalan 12. Okey, kita pergi pada soalan yang ke-9. Okey, rajah 6.1 menunjukkan gambar rajah Venn yang mewakili bilangan murid yang menyertai 3 pertandingan semasa hari Korea di sekolah. Okey, diberi bahawa set semester P union Q union R. Okey, P ni yang menyertai pertandingan STEM, Q deklamasi sajak, R pertandingan nyanyian. Okey, seterusnya diberi bahawa bilangan set semester 80. Set semester ni semua sekali 80. Okey. So hitung nilai X. So nilai X kita just tambah semualah. Kita tambah semua Okey. So cikgu selesaikan kat sini, cikgu tulis kat mana kat sinilah. 2X tolak 1. Okey, cikgu tambah dengan X tambah 3. Okey. Lepas tu cikgu tambah lagi dengan X. Tambah 10 tambah 8. So, sama dengan 80 lah. Okey, kat sini cikgu settlekan. 2X tambah dengan X. 3X. 3X tambah X. So, 4X. Okey, so nak tulis kat mana ni? Patutnya jawab di luar jawapan ni. Okey, tak apa. So, 4X. Okey, negatif 1 tambah 3, so dapat 2. 2 tambah dengan 10, 12. 12 tambah dengan 8, so 20. Okey, sama dengan 80 So, 40 bagi 11, so 4X. 20 bagi 11, so dah akan dapat 60. X sama dengan 60 bagi dengan 4, so X akan dapat 15. Sangat mudah. Okey, soalan ni 2 markah Ada proses saja 1 markah, jawapannya 1 markah. Okey, seterusnya. Cikgu tengok soalan dekat sini. Okey, soalan B. Berdasarkan rajah 6.2, wakilkan kawasan Belorit dengan menggunakan simbol bersilang okey atau simbol union simbol union. Okey, so macam mana kita nak jawab ni? Biasanya cikgu akan minta pelajar tulis nombor Tulis nombor. Okey, paling senang macam ni. Pelajar tengok kat sini. Okey, kalau kat sini ni antara dua ni. Yang ni dengan yang ni. So kalau cikgu tulis P bersilang dengan R. So P bersilang dengan R yang ni ni. Yang ni yang cikgu lorek ni bersilang. Okey, lepas tu termasuk union selain daripada Q prime. Okey, kalau nak semak pun boleh bagi nombor lah, bagi nombor. Okey, settle soalan ni. Soalan ni 2 markah Okey, kita pergi pada